bacaan kreatinin menurun, tak bengkak, kencing dah tak berbuih dah. Ramai pesakit dialisis bermula dengan simptom yang mereka anggap normal. Ada seorang customer kami tu terpaksa pencen awal sebab dah masuk medical board, HMC sebab kena komit rawatan dialisis. Masalah CKD ni, dia tak terus sakit kuat. Selalunya orang hanya sedar bila dah masuk stage 3, 4 atau 5. Sebab itu ada kajian tentang bahan botani seperti gaharu yang menunjukkan potensi anti radang tinggi dalam kajian makmal termasuk Sirin, UKM dan Genome Institute. Macam saya sendiri, saya syorkan Magago Plus ni. Magago Plus bertindak mencairkan dan menyingkirkan asid urik serta sisa kreatinin yang terperangkap dalam aliran darah, memastikan sisa buangan keluar dengan lancar melalui air kencing sekaligus mengurangkan beban pada buah pinggang. Ramai pengguna berkongsi mereka guna sebagai sokongan kesihatan harian dan ramai dah rasa perubahannya. Ada yang rasa lebih bertenaga, bacaan kreatinin menurun, tak bengkak, kencing dah tak berbuih dah. Kalau anda tak nak tunggu sampai CKD jadi serius, klik sini dapatkan Magago Plus, beli pakej besar dan konsisten minum.